Okey guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni aku dekat Toyota showroom. Hari ni aku datang nak review kereta terbaru daripada Toyota lah. So far kereta ni kita pun jarang jumpa dekat atas jalan. So hari ni aku nak tunjuk kat korang Toyota Veloz ada dua unit kat sini, warna putih dengan warna biru dual tone. So dalam video ni kita akan review dengan detail sikit lah apa yang ada pada Toyota Veloz inilah. Okey gang, so okey kan, so sekarang aku berada dekat Toyota showroom PCM Klang Motor Sdn Bhd. Ini adalah Toyota showroom yang berdekatan Sungai Rasah. So kalau ikutkan dekat belah sana JPJ Shah Alam. So sini adalah showroomnya. Sini adalah 4S Center yang mana dia ada sale, service, dia ada spare part, semualah. So dia ada body and paint juga di sini. Okey kan, so kita akan mulakan review kita. So dari bahagian depan kalau korang tengok, lebar dia adalah 1750 mm. So berbanding dengan kompetitor lain, ini produk Alza adalah segmen B MPV yang paling lebar lah. So kalau kita tengok kenapa dia lebar juga, dekat sini ada satu point yang Toyota tambah berbanding Alza. Sini ada wheel arch dia tambah. So kereta ni kelihatan lebih lebar lah, kiri dan kanan ada. Alright, so untuk bahagian depan juga kalau kita tengok kat sini, grill dia sedikit berbeza lah daripada produk Alza. So kat sini kalau kita tengok dia punya grill ini memang corak dia berlainan daripada produk Alza. Kat sini kita letakkan bentuk Y. Kemudian kat sini juga dia ada kamera pandang depan untuk 3D 360, panoramic PCM, aku tak pasti, panoramic camera monitor. So kat sini juga kalau kita tengok muka dia memang seakan-akan kita kata Corolla Cross sebenarnya. Berbanding Alza yang X design itu, kelihatan untuk Toyota Veloz kali ini dia lebih garang lah. So dari segi dia punya daytime running light DRL dia letakkan di sini. Berbanding dengan produk Alza, kita kena tambah gear up lah. Kat sini juga ada parking sensor, kat sini juga ada kemasan chrome, dan dia punya LED headlight depan ini, sini adalah sequential turn signal, dan ini adalah headlight ini dia ada adaptive high beam yang mana dia akan beroperasi secara auto bila mana kereta depan adalah. So dia akan turunkan sebelah mengikut keadaan kereta depan lah. Okay gang, so depan ni juga bawah ni dia ada lagi splash kat bawah ni. Kalau kita tengok sini, so ini adalah berbeza berbanding dengan produk Alza lah. Kalau dia tengok bonet pun, dia punya design bonet dia lain sikit lah. Dia punya lekuk tu dia dah lain sikit. Dia tinggi macam ni, dia turun macam tu kalau korang tengok. So macam biasa, kali ni dia ada stereo kamera dekat atas sini. Ini ada Toyota Safety Sense. Dan korang kalau beli Veloz juga, korang akan dapat DVDR ni. Ini adalah dashcam Toyota lah. Depan saja, kalau korang nak belakang, korang akan tambah 300 lebih lah untuk dapat dashcam depan belakang. So kat sini juga wiper dia pun ada sedikit special juga. Dia punya wiper ni dia ada follow, aku tak ingat, tapi apa nama dia follow speed lah kereta ni. Bila kereta laju, wiper ni pun dia akan bergerak laju juga. Kemudian dia ada link dengan reverse. Maksud dia bila korang reverse kamera, korang onkan wiper ni, dia pun akan auto on korang punya wiper belakang ni lah. So meaning korang tak payah tekan banyak-banyak kali lah bila korang nak reverse kereta. Bila waktu hujan korang turn on wiper depan, wiper belakang dia akan auto. So untuk bahagian depan juga kita tengok ini, sini ada kemasan lining chrome. So kemasan lining chrome ni berbeza sedikit berbanding Alza. Lining chrome ni sampai belakang. Okey. Sampai dekat belakang sini.
Alright. So untuk bahagian depan aku rasa itu saja. Kalau korang tanya aku berbanding Alza mana yang lebih garang, aku rasa ini lebih garang lah. Kalau tengok Alza dia macam sempoi sikit lah. Itu adalah Corolla Cross, ini ada Veloz. Okay geng? So jom kita pergi bahagian tepi pula. So dari bahagian tepi, kalau kita tengok kereta ni first kali kita akan nampak kereta ni sedikit tinggi lah berbanding dengan Alza. Dan kalau kita tengok juga dia punya ground clearance berbanding dengan Alza, ini adalah 30mm lebih tinggi berbanding Alza. Kemudian ini juga kalau ikutkan dia 35mm lebih rendah berbanding Xpander lah. Dan dia 20mm lebih rendah berbanding BRV. So basically kalau korang tanya aku beza dia dengan Alza ni, sebenarnya ada dua choice. Kalau korang nak kereta yang senang masuk in out, korang mungkin boleh consider Alza lah. Kalau korang nak kereta yang kita kata selamat bila langgar bonggol, jalan tak rata, mungkin Veloz ini akan lebih selamat lah. Okay, sebab ketinggiannya berbeza, dia punya adjustment absorber pun berbeza. Alright, so kalau kita tengok first kali yang paling kita nampak ini adalah rim dia lah. Rim dia ini adalah 17 inci. So 17 inci ni dual tone, sangat cantik juga. Dua-dua bagi aku, Alza dan Veloz cantik bagi aku. So kat sini juga kita dapat brake disc depan belakang. So kalau kita tengok kelebaran tayar, ini adalah Toyo Proxus CR1. Kelebaran tayar yang digunakan adalah 205. So berbanding dengan kompetitor lain macam Mitsubishi Xpander, BRV, kereta ini tayarnya lebih lebar. Okey, dan dia dapat 17 inci. Tapi kalau berbanding dengan Arus adalah 17 inci dan lebih lebar daripada inilah. So kita expect handling kereta ni mungkin lebih better. So kat sini juga kita dapat lihat gap dia memang besar lah. Dia punya, walaupun dia pakai 17 inci, gapnya boleh besar. Tapi ni juga dia ada side skirt sampai belakang. Depan ni ada side skirt sampai ke belakang. Untuk bahagian tepi juga kita dibekalkan dengan satu lagi kamera pandang tepi untuk 360 system. Okey, so dia letak di side mirror ni. Side mirror kali ni sama seperti Alza, dia letakkan di pintu So kat sini juga dia ada welcome light. Ni berfungsi bila korang unlock dan lock kereta lah, masa awal-awal kereta lah. Okey, so nak make sure korang kenal itu kereta korang yang on lah. Bagus juga function ni. Okey, sebelum tu aku lupa, lampu ni dia juga ada welcome home dengan, aku panggil apa? Welcome home dengan going home, aku tak berapa nak ingat. Tapi lampu ini bila korang matikan kereta dia tak akan padam. 10 saat dia akan stay. Bila korang kunci kereta pun 10 saat dia akan stay. Tujuan dia adalah untuk korang rasa selamat bila berada di tempat gelap lah. Korang tak terus gelap kawasan tu kan. So dia akan staykan lampu tu selama 10 saat. Korang boleh masuk rumah dengan selamat. Okay geng. So tepi ni juga kalau kita tengok, kali ni dia datang dengan keyless entry. Yang bestnya dia berbeza dengan Alza. Dia ada kiri, sebelah penumpang kiri sini pun boleh masuk, unlock kereta pun boleh, dan sebelah driver pun boleh. Okey, pun boleh. Right, so lagi korang akan dapat juga door visor. Ini memang akan dapat bila korang beli Veloz, terus automatic dapat. Dan atas juga korang dapat roof rail. Berbeza dengan Alza, ini roof rail boleh tampung sehingga 75 kg. So sangat bagus. So kalau korang tanya aku apa beza 20,000 berbanding Alza tu, sebenarnya dia dah banyak beza. Korang boleh lihat dari segi luaran pun tadi kita dah cerita, memang banyak beza. So dari segi aku rasa kedapan bunyi sebab kalau aku ketuk mungkin lebih kurang sama lah aku rasa. Okay, mungkin lebih kurang sama. Dekat sini juga, dekat side mirror dia ada blind spot BSM. So ini adalah simbol untuk blind spot monitor. So ini sangat bagus. So far kalau kita beli Honda tidak akan dapat ini kecuali korang beli Accord. Alright. So function ni Toyota dan Produa memang sangat pemurah dia bagi saja. Okay, so untuk bahagian tepi aku rasa itu saja. Bagi aku bahagian tepi memang perfect, memang cantik. Tak kira Alza ataupun Veloz, dua-dua cantik bagi aku. Aku lebih suka yang Veloz dari tepi lah. Sebab dia nampak kereta yang kita kata nampak lebih eksklusif sikit lah. Sebelum aku lupa, Veloz ni dia ada dua jenis, kita kata body color lah. Yang first dia dual tone, hitam atas, bawah body color. Ada dua jenis saja, silver dan biru. Dan ataupun korang ambil ini yang plain sajalah, body dengan atas sama. So kalau korang nak buat yang ni, korang kena tambah lebih kurang RM1,300. Okay geng, so kita nak tengok dari belakang pula untuk Toyota Veloz ni.
So kali ni Toyota Veloz ni dari belakang kalau kita tengok paling yang menonjol adalah dia punya lampu lah. Dia punya lampu ni daripada kiri sampai ke kanan memang cantik. Lampu dia ni adalah bersambung. So sekarang kita dah buka lampu dia. Sorry siang mungkin kurang perasan sikit. So korang boleh tengok lampu dia ni memang sangat cantik. Kalau produk Alza dia bukan macam ni. Kemudian juga di belakang kita lihat dia punya nama sinilah. Sini ada emblem Veloz. Right. So belakang juga kalau kita tengok dia punya tepi ni lah, reflektor ni berlainan sikit daripada produk Alza. So kat sini dia lebih menonjol lah reflektor tu. Sebab di sini hitam kemudian merah ni dia nampak lebih sikit lah. Dan kalau tengok juga dia nampak lebih tinggi lah berbanding dengan Alza. Sebab kalau Alza kalau kita install gear up memang nampak sporty sikit lah bagi aku. Ini nampak macam kalau kita tengok normal standard MPV lah, memang akan nampak macam ni lah dari belakang. Okay, so bawah tu juga dia ada tyre spare yang sama. Kalau kita tengok juga exhaust tip dia tu ke bawah sedikit lah. Okay, so dekat sini juga, dekat belakang juga ada 2 parking sensor. Sini 2 parking sensor. Kemudian kereta ni juga dia datang dengan RCTA, Rear Cross Traffic Alert. Basically Alza pun ada function ni, tetapi untuk brand lain tidak ada. Toyota saja ada benda ni. Okay geng, so aku rasa aku dah habis untuk review luaran. Aku nak pusing sekali lagi untuk korang tengok. Okay, korang tengok sikit dia punya view. Okay, ni dari tepi ya. Cantik. Kalau ikutkan dia memang sama macam Daihatsu Xenia, mungkin lebih kurang juga macam Avanza. Tapi kalau ikutkan, aku rasa Malaysia takkan bawa masuk lah Toyota Avanza. Indonesia saja dapat. Okay, korang tengok, memang sangat cantik. Okay geng, so habis di bahagian luaran. So sekarang ni aku nak tunjuk kat korang bahagian dalaman pula. So kita mulakan macam mana cara nak start enjin kereta ini lah. Alright geng, so kita nak mulakan cara untuk masuk kereta ni. Ini adalah kunci Toyota Veloz. Alright, dia tak banyak button. Aku rasa lebih simple daripada produk Alza. So kat sini dia ada buka, tutup, tekan logo Toyota ni lah. So bila kita tutup, lampu tepi tu akan menyala. Kalau kita buka pun akan menyala. So kalau kita tutup, kita nak unlock dia, kita boleh pakai keyless entry. So dekat sini ada 2 simbol ni, korang tekan sini, buka. Kalau korang nak tutup pun korang tekan ni. Right, so bila korang tutup, korang tak boleh buka lah. Right, so kita nak masuk, tengok dalam. Okay, so ini adalah bahagian dalaman kereta ni. Alright, so untuk bahagian dalaman, kalau kita tengok sekali lalu, memang kita nampak perubahan yang ketara daripada Alza adalah dia punya two-tone color untuk leather ni lah. Two-tone color untuk kita kata dashboard ni lah, dengan door trim lah. Kalau Alza dia pakai merah, ini dia pakai cream. Okay, so basically tak banyak sangat yang berbeza dengan Alza. So aku nak buat korang tengok. So ini adalah bahagian pintu tepi. Sini adalah door automatic. Kalau tengok sini automatic hanya yang untuk pemandu depan. Okay, tak apa, kita nak start dulu. So push start button dia dekat tengah. Sini push start button dia, korang tekan. Korang akan tekan hand brake kaki. Okay, so kalau korang tengok auto dia hanyalah yang pemandu. Okay, kalau penumpang dia tidak auto lah. Okay, so dari segi sini juga dia ada cup holder. Cup holder dalam kereta ni ada 15. Kemudian sini je berbeza dengan Alza, dia ada soft leather. Memang sedap lah. Sini pun bukan soft leather, hard plastic. Sini soft leather. Right, so kat sini juga dia ada tempat letak botol. Sebenarnya ini boleh juga letak handphone. So kalau korang nak letak handphone sini pun praktikal juga. Macam tu. Macam ni pun dia tak akan jatuh. Right. So tepi sini juga kita ada tengok ni. Ini adalah button untuk adaptive high beam dia. Ini adalah front parking sensor. Ini eco idle. Okay, ni kita pakai, aku lupa dah. Ini adalah front collision dia lah. Korang boleh on and off lah. Yang ketara juga dia punya seat. Korang tengok, pattern seat dia berlainan daripada Alza. Walaupun dia bukannya full leather, fabric juga macam Alza, tapi dia punya pattern dia berlainan macam corak Japanese traditional punya net lah kita panggil lah. Right. So ini kereta customer, aku dah tak boleh buka dengan lebih detail. Steering dia
meter dia adalah sama macam Alza. Atas ni adalah hard plastik, tapi dia ada pattern macam kasar juga pattern dia. Bagi aku kurang sikit lah kalau aku tengok ni. Kalau Mitsubishi Xpander dia cuba imitatekan, walaupun hard plastik, dia cuba imitatekan macam soft leather atas lah. Tapi ni dia nampak macam kasar sikit lah. Tapi dia macam mana pun kalau korang scratch dia takkan calar lah. Ini memang dia hard, dia punya pattern dia tu. Nampak? Right. Ini adalah leather, tapi bukan soft leather lah. Ini mungkin. So sini juga dia ada adaptive Toyota Safety Sense. So ini kita ada stop and follow function. Sini ada mode drive untuk korang lebih pergilah, lebih laju lah bila korang tekan ni. Kalau pick up tak ada, korang tekan ni, dia akan lebih pick up lah kereta ni. So lagi dia punya infotainment ni. Sekarang ni kita tengah buka 360. So kalau aku tutup pintu ni, korang akan nampak dengan cantik lah. Sekarang bila aku bagi signal kanan, dia akan naik kanan. Kalau aku bagi signal kiri, dia akan turn kiri. So kalau normal dia macam ni. Okay. So korang boleh tekan PVM, korang akan dapat 360 ni lah. So dia akan pusing kereta korang. So ini dia punya head unit berlainan dengan Prodol Alza. Seperti yang kita tahu sekarang, ramai yang mengalami masalah untuk head unit Prodol Alza. So far Veloz tidak ada isu, dan dia adalah daripada manufacturer yang lain lah. Okay, kita ada banyak choice. Kita boleh tekan, kita boleh tengok ni tepi, right, macam-macam angle ada. Ini bahagian belakang, penjuru, bahagian depan pun boleh tengok. Ini bahagian depan. So bagi aku kualiti sangat memuaskan, terbaik. Alright, so kalau kita masuk juga dekat sini, aircon dia bagi aku memang sangat sejuk sekarang ni. Mungkin sebab kita adjust low temperature, memang sangat-sangat sejuk. Keluar asap ni dia punya sejuk dia ni. Kemudian kalau kita tengok lagi yang lain, dia adalah center console lah. Korang tengok center console ni, kat sini ada wireless charging. So kalau korang letak, dia takkan ni lagi, korang tekan button on, dia akan charge korang punya charging. Nampak? Korang juga boleh connect ini secara wireless dengan head unit. Itu yang best dia. So korang boleh pergi home. So korang kena pair semualah. Kita akan tunjuk satu video. Korang kena tengok video ini untuk detail macam mana nak linkkan ni. Aku dah buat link dia. Okay, lagi kita tengok kat sini juga. Sini adalah kemasan macam diamond. Dekat bawah ni dia ada ambient light. Sangat cantik. Ambient light juga ada di tepi sini. Sangat cantik juga. Alright, so yang kat tengah ni pun aircon dia, panel dia ni macam sama dengan model RAV4 lah. Tak sama macam berbanding dengan Alza. Alza tidak ada auto, tapi ini dia ada auto. So korang bila masuk just tekan auto, dia akan ikut korang punya temperature. Korang pergi 24, dia akan auto adjust korang punya fan. Right, so tak adalah bunyi bising sangat ke apa, korang dia auto adjust. Untuk bahagian atas pula, korang tengok sini sama juga. Ini tidak ada lampu ke apa. Ini adalah lampu dia depan sini. Right. So dari segi penumpang depan, so luas juga, memang sedap juga. Dan sini yang penting, armrest dia leather. Korang sedap lah letak tangan. So kalau korang buka pun, right, besar juga. Dalam ni ada lagi 12 volt socket, korang boleh charge dia lagi. Ni ada poket, korang boleh letak handphone lagi. Ada lagi Veloz lagi nama sini. Dashboard pun besar. Dia punya glove box pun besar. Botol cup, dia punya cup holder pun ada lagi 2 kat sini. Tepi sini ada lagi macam Alza. Memang mantap. Sini ada macam kemasan plastik, tapi ala-ala carbon fiber. Yang kurang dia, kereta ni berbanding Alza, dia tidak ada center lock button. So dia tak ada. Nampak tak ada. Orang kena lock and unlock dekat sini saja. Okay, ini pusing sini. So sini saja dia punya button. Alright, so itu saja untuk bahagian depan. Aku rasa dia tidak ada pedal shift macam BRV. Kalau korang nak sini slope dan manual ini, korang kena turn gear lah. Basically sini hanya move ke depan, move ke belakang sajalah. Yang penting kalau korang nak ada pick up sikit, korang boleh tekan drive mode dekat sini. Alright, kalau aku nak main sikit meter dia macam ni lah. Okay, so ini kalau korang nak tengok lagi, sini ada jam dia, sini ada display brightness, design. Korang boleh tukar design. Okay, korang boleh tukar design yang lagi satu. So ini biasalah. Display setting, samalah macam kereta Ativa yang aku pernah review. Okay,
Alright, so sekarang kita nak pergi ke bahagian belakang. Okay gang, untuk bahagian belakang pula, kereta ni dia boleh memuatkan 5 orang dewasa. Jangan terkejut. Untuk bahagian belakang Veloz dan Alza ni sama saja. Kat depan ni korang boleh muatkan 3 orang. So sini adalah 60/40 dia punya turun. Kalau kau ikutkan sini ada armrest, tapi aku tak boleh turunkan. Sama juga seperti di depan, dia punya seat ada pattern diamond yang berlainan daripada Alza ni. Okay, seatnya leather warna hitam, tidak ada warna merah seperti Pro 2 Alza. Okay, bagi aku kalau duduk dalam ni, korang tengok aku duduk. So kedudukan aku sebenarnya kalau ikutkan memang sedap. Sorry, ini armrest dia turun. Tapi kalau ikutkan memang sangat luas lah. Kaki aku tak ada isu. Memang best. Headroom pun memang cukup sangat-sangat. Walaupun kalau aku duduk tengah, still luas bagi aku. Oh, duduk tengah pun best juga. View dia luas nampak. So kalau kita tengok juga untuk door trim, sini ada soft leather. Sini pun sama juga. Kalau korang nak lock kan unlock sini. Sini dia ada punya, kita kata, hard plastik. Sini pun hard plastik juga. Kemudian ni ada cup holder lagi. Kereta ni total ada 15 cup holder. Right, kat atas ni ada pemegang dia. So basically dekat penumpang tengah ni, sini ada cup holder lagi. Memang kaya dengan cup holder Pro 2 Alza ni. Ni cup holder dia ni. Right, bawah ni ada lagi USB charging, sama seperti Pro 2 Alza. Alright, so dari segi aircon pula, untuk penumpang tengah sini kita ada dia punya sedut dia. Ini adalah dia aircon dia. Kalau aku terangkan sikit, korang boleh nampak dalam tu ada cooling coil. Alright, so ini adalah kita nak adjustkan dia punya angin. So sekarang kosong, aku buka satu, buka dua. Korang dengar bunyi dia. Alright, so sekarang kalau aku nak kena muka aku, macam tak kena. Aku tak pasti kenapa. Sekejap, aku cuba nak kenakan muka aku tapi macam tak berapa kena. Kejap, kita cari cara. Ini sini. So pembiasan dia ni mungkin kurang tepat ke muka korang, mungkin tak sampai. Aku pun tak pasti, tapi macam tak sampai ke muka aku. Okay, so ini mungkin kalau siapa yang tahu sila komen macam mana nak adjust dia punya aircon ni. Alright, so kat atas ni dia ada lampu, depan pun ada lampu, untuk penumpang pun ada lampu. Okay, lagi dekat dia punya seat memang banyak dia punya poket. Sini ada poket lagi, korang tengok ini. Sini ada poket, sini ada poket besar, bawah ni pun ada poket lagi. Memang banyak poket. Sama juga dengan yang sebelah kiri ni, sama juga poket. Kalau beri Alza, korang tak dapat yang macam ni. Korang kena tambahkan dia punya gear up accessory lah. Okay, so ini pun dia bawah ni ada speaker. Kereta ni kalau ikutkan dia ada 6 speaker, 4 di depan, 2 di bahagian pintu belakang. Alright, so airbag kita ada 6 kereta ni. Ada curtain airbag di bahagian belakang, ada driver airbag lagi. So korang jangan risau lah, safety dia memang okey, memang yang terbaik dalam kelas dia lah. Untuk bahagian belakang sekali ni korang jangan risau, aku boleh duduk juga dengan ketinggian 180 ni. Korang tengok aku duduk, cara nak masuk dia pun senang. Ok, cara nak masuk dia, korang just tolakkan dia punya toggle ni. Tolakkan sekali saja, dia dah naik macam ni. Korang boleh pergi ke bahagian belakang. Jom kita pergi bahagian belakang. So ini adalah kaki aku dengan benda ni. So korang, aku nak tutup, korang tengok. Ok, so sekarang ni kerusi seat ni boleh pergi ke depan sikit. Aku cuba adjust sikit. Ini adalah kedudukan kaki aku. Sebenarnya aku tak adalah rasa cramp sangat. Still ok duduk belakang ni. Sorry, agak susah juga korang nampak ni, tapi lutut aku dengan seat depan ni masih tak kena. Aku dah adjust seat ni pergi depan sikit. So korang jangan risau, depan tu boleh pergi depan lagi. Sebenarnya aku boleh duduk kat belakang ni. Ok kan, so ini adalah kedudukan badan aku di bahagian belakang sekali. Sorry, ini headrest ni sebenarnya boleh naik untuk korang lebih selesa, tapi aku tak boleh lah sebab ni plastik. Apa aku nak cakap, dia punya legroom tak ada masalah bagi aku. Orang depan pun tak ada terseksa sangat. Dan kemudian headroom pun still cukup. Sebab tepi sini pun ada lagi dia punya 12 volt untuk charge handphone korang, boleh letak lagi. Dan lagi cup holder lagi. So semua aku rasa tak ada masalah untuk short distance. 6 orang dewasa tak ada masalah untuk kereta ni. Memang tak ada masalah.
7 orang dewasa pun tak ada masalah. So tepi sana pun kalau korang tengok ada lagi tempat letak phone, tapi sini tak ada charging, sini ada cup holder. Okay, so ini view bahagian luaran lah. Sini adalah dashcam untuk additional untuk Veloz. Okay kan, so ini adalah view untuk penumpang belakang sekali. Alright, korang tengok sini ada lagi tingkap ni pun besar, korang boleh nampak luar lagi. Alright, nak naikkan pun senang, tolak satu toggle tadi dia dah terangkat. So korang nak keluar pun korang boleh pijak sini, tak rosakkan kapet korang ataupun kotorkan kereta korang lah. Okay, kita nak keluar. Okay geng, so kita nak tengok ruang bagasi belakang. Kalau korang tengok nak unlock dia, korang buka macam ni sajalah. So ini adalah yang terbesar lah. Kalau ikutkan dalam kelas dia, ini adalah yang antara yang terbesar juga. Kita boleh letak barang lagi, walaupun keadaan dalam ada orang belakang duduk pun kita boleh letak barang lagi. Dia bagi kita lagi pump, ada emergency kit, semua ni kita dapat right. So dalam ni boleh letak lagi storage, kasut-kasut korang boleh letak lagi, ada jack kat situ. Okay, so kalau korang tak cukup ruangan ni, korang boleh tolak lagi. Yang best dia, ini adalah half 50, so sini boleh duduk seorang lagi. Okay, kalau korang tolak lagi memang lagi luas lah. Nampak? So dalam kereta ni juga dia boleh buat mode yang macam-macam untuk seat belakang ni. Korang tengok video ni memang macam-macam mode dia boleh buat. Memang terbaik. Luas ruang dia, boot di belakang dia ni, memang puas hati. Kereta ni memang sangat praktikal untuk family. Alright, so atas pun korang tengok, masuk basikal pun boleh ni, besar ni. So dia punya boot belakang ni pun ringan ringan. Korang nak turunkan pun ringan. Okay gang, so sini adalah line up untuk Veloz ini. Kita tak ada warna merah saja. Merah je tak ada. Merah je tak ada. Tadi biru kita dapat tengok depan. Ini warna hitam, warna putih tadi. Warna silver gang, cantik juga, dual tone. Korang tengok warna silver. Oh, mengancam juga silver ni. Merah dia sama dengan bias dah bang? Merah dia gelap sikit. Gelap sikit lah. Oh, dia lain lah, colour lain lah. Dia lebih gelap lah daripada gelap lah. Oh. Okay, jom kita nak review pasal harga pula dengan Abang Hilmi. Okay bang, kenalkan diri sikit bang. Okay, hai, Assalamualaikum. Saya Hilmi Zulkarnaini, Toyota Sales Advisor daripada PCM Klang Motor. So kami berlokasi di Sungai Rasa, Seksyen 16 Shah Alam. So hari ini kepada anda di luar sana yang berminat dengan kereta Toyota Veloz ni, nak datang tengok, nak datang test drive, boleh datang ke showroom kami yang berlokasi berhampiran dengan JPJ Padang Jawa. So harga kereta ni bermula daripada RM95,000. So dengan deposit dalam RM9,000, monthly dalam RM980 lah. Okey. So kereta ni tempoh menunggu mengambil masa dalam 3 hingga 4 bulan daripada tempoh booking lah. So agak lama juga. So kalau bagi anda yang di luar sana yang berminat, cepat-cepat buat booking sekarang sebelum terlambat. Okey. Bang, ready stock memang tak ada bang? Memang tak dapat. Permintaan agak tinggi. Lepas tu dengan keadaan stok chip yang sekarang ni memang agak lama lah nak tunggu. Bang, so tadi kalau kita tengok macam ini ada dual tone. Tak silap saya kita kena buat penambahan 1,300 ya betul. Untuk Veloz ni dia ada 5 warna. 5 warna. Yang macam kita tengok sekarang warna putih, hitam dengan merah. Yang tu single tone colour lah. Okey. Macam yang kat sana abang boleh tengok ada two tone colour, biru dengan hitam, satu lagi silver dengan hitam lah. So dua-dua ni dia ada extra cost RM1,300. Okey kan. So variant kali ini Veloz datang memang satu variant saja bang. Betul. Dia datang dengan hanya satu variant saja. So memang tak ada pilihan lah. Kita bagi yang terbaik, yang paling premium sekali kat Toyota Veloz ni. Okey, dari segi enjin dia memang samalah dengan Prodeo Azhar. Betul, dia sama. Enjin yang sama digunakan untuk Vios, Rush dan yang lain-lain yang 1.5 lah, sama jugalah. Okay. Ini lain lah, ini Innova. Ini lagi besar lah. So positioning kereta Veloz ni adalah bawah sikit daripada Innova lah. Okey gang, so seperti Abang Hilmi cakap tadi, waiting period 3 hingga 4 bulan. Tu kira consider paling awal lah tu.
So far ramai dah bang start booking sekarang? Seluruh Malaysia dalam 6,000 booking sekarang. Dah 6,000 booking dah. 6,000 unit lah. Baik. So korang tadi aku dah explain, berbeza dengan Alza dia lebih kurang 20,000 dia punya harga. Sebenarnya memang sangat banyak dia punya detail yang berbeza. So aku rasa memang logik, memang betul. So abang rasa macam mana? Betul lah? Memang 20,000 tu sangat berbaloi dengan apa yang Toyota tawarkan, dengan ciri-ciri yang orang kata canggih zaman sekarang ni, yang kita perlukan di zaman moden ni lah. Okay, so korang kalau yang nak dapat kontak abang ni, basically boleh call abang di nombor apa bang? Okay, pada anda di luar sana yang nak call saya, boleh hubungi 017-3939-788 ataupun boleh hubungi saya di Facebook Hilmi Zul, ataupun di Instagram @mytoyotadeals, ataupun dekat TikTok Hilmi Toyota. Semua platform dia ada. Mantap bang, mantap. Alright. So aku rasa itu sajalah untuk video kali ini. So basically kita dah review detail juga kereta ni. Kemudian kita pun dah make clear dah lah macam mana booking fee dia, berapa harga dia, semua kita dah make clear. So far kalau korang nak dapatkan brochure pun korang boleh klik dekat description link bawah ni, aku ada sediakan. So korang boleh juga berurusan dengan Abang Hilmi direct dengan melalui link yang aku letak di bawah ni lah. Okay gang, so itu saja. Aku rasa sampai sini saja. Jangan lupa like dan share video ni. Tolong subscribe channel ni. Okay gang, jumpa lagi. Assalamualaikum. Senyap juga dalam dia. Dia masih senyap. Lepas tu dia punya pickup pun not bad. Okay, pakai seatbelt. Sekarang kita set 23 pun sejuk. Belakang pun ada aircon space. So belakang lagi pun, belakang tadi aku dah try, memang sejuk juga. Okey geng, iklan sekejap. Bagi yang hendak membeli kereta terpakai ataupun menjual kereta anda bolehlah cuba dengan Carsam. Carsam adalah platform e-dagang automotif terbesar di Asia Tenggara. Harga yang dipamerkan adalah tetap dan tiada caj tersembunyi. Di Carsam, kereta yang dijual adalah dijamin bebas dari kemalangan besar, banjir dan kerosakan yang teruk. Carsam juga mempunyai lab yang tersendiri. Setiap kereta akan melalui 175 checkpoint merangkumi luaran, dalaman, ujian jalan raya dan bahagian bawah kereta. Setelah itu, kereta dibaik pulih menggunakan alatan yang terkini dan dikendalikan oleh pakar-pakar di Certified Lab mereka. Janji Carsam kepada anda, keselamatan adalah melebihi taraf, keselesaan yang penuh dan nilai estetik kereta dibaik pulih. Untuk yang hendak menjual kereta pula, Carsam janjikan pada anda pemeriksaan secara percuma, proses yang mudah, telus dan selamat. Harga yang ditawarkan adalah yang terbaik. Pembayaran adalah pantas sebaik saja anda menerima tawaran. Jadi jangan tunggu lagi, sila berurusan terus dengan Carsam. Aku letakkan link di bawah, korang boleh klik link di description video ini. Selamat mencuba.